Mengapa isu kewangan amat penting untuk diperbincangkan dalam urusan untuk menunaikan ibadah haji ini? Kembali kita di Maya TV. Bersama kita hari ini di studio seorang wakil daripada sebuah institusi kewangan, iaitu Tuan Haji Fahrul Elmi. Terima kasih Tuan Fahrul bersama kita hari ini. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Zulfar kerana menjemput saya. Alright, okay, baik. Hari ini kita akan membincangkan sebuah topik, iaitu bekal menuju ke Tanah Suci. Dalam topik ini kita akan berdiskusi khusus mengenai perancangan kewangan bagi para duyufur rahman untuk menunaikan ibadah haji. Seperti mana yang kita tahu, musim haji akan tiba di mana umat Islam akan mengerjakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji lah. Kita akan membincangkan secara khusus mengenai perancangan kewangan sebagai salah satu faktor yang penting dalam proses untuk menunaikan ibadah haji ini. Okey, baik Tuan Haji. Mengapa isu kewangan ini amat penting untuk diperbincangkan dalam urusan untuk menunaikan ibadah haji ini? Haji Zulfar Ya. Bagi pandangan saya lah secara peribadinya, pengurusan kewangan ni penting. Pengurusan kewangan ni penting bukan saja untuk urusan ibadah haji sebenarnya. Untuk urusan harian pun sebenarnya penting untuk kita uruskan dengan orang kata dengan jitu lah. Okey. Supaya ianya tidak mengganggu terutamanya dari segi emosi kita lah. Dan semestinya untuk urusan haji ni kita ia adalah satu ibadah, ya, ibadah. So bila ibadah ni kita perlukan ketenangan untuk daripada kita memikirkan hal-hal duniawi lah.